Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu sihat tak hari ni? Alhamdulillah. Hari ni ada program Ihya Ramadan di sekolah kita. Ya. Boleh Tuan GB bagi tahu apa harapan Tuan GB terhadap tentang program ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasrat saya cuma satu, supaya anak-anak Serajuk ini mendengar ceramah yang disampaikan ceramah dengan teliti, kerana kita kena belajar mengenai puasa. Kerana puasa ini adalah satu amalan. Amalan ini mesti disertai dengan ilmu. Kalau amalan tanpa ilmu, ianya tidak akan menjadi amalan. Jadi maksud saya, bila penceramah memberikan menceritakan, memberitahu, menerangkan mengenai amalan berpuasa, saya minta semua anak-anak Serajuk mendengar dengan penuh teliti, supaya mereka dapat berpuasa bukan hanya menahan diri lapar dan dahaga, tapi mereka mendapat manfaat, mendapat barakah, dan insya-Allah amalan inilah yang akan menjadi dinding untuk kita menghadapi masa-masa depan yang semakin mencabar. Okey, itu sahaja Tuan GB hari ini. Terima kasih. Sama-sama.